Okay, what's up guys, semalam JDT kalah dengan Melbourne City FC dan kebetulan saya ada jersey Melbourne ni tahun 2016-2017 dan milik Tim Cahill. Tim Cahill beraksi semusim sahaja dan kebetulan adalah personal advisor kepada TMJ. Dan saya ada satu lagi jersey Melbourne City tahun sebelum itu iaitu 2015 dan ini saya buat nameset Safwan Baharudin. Puan Baharudin pemain Singapura, tak beraksi lama, hanya 6 perlawanan tapi sempat menjadikan 2 gol di sana. Akhirnya kembali ke Liga Super untuk bermain bersama PDRM, Negeri Sembilan, Sri Pahang dan Selangor. Puan Baharudin tidak pernah bermain dengan Tim Cahill tapi dia pernah bermain dengan Damien Duff, bekas pemain Chelsea di Melbourne. Satu lagi jersey ikonik untuk jersey Australia adalah jersey Sydney FC ini. Yang ni saya buat Dwight York tapi dia hampir-hampir bermain bersama dengan Brandon Gunn, pemain warisan Malaysia kita. So jersey Melbourne ni dah bertuan, akhirnya kita akan pack untuk post ke Singapura. Tak terlambat untuk saya ucapkan tahniah kepada Singapura kerana layak ke Piala Asia buat kali pertama secara merit. Kami rakyat Malaysia hanya mampu tumpang gembira sahaja. Okay, thank you guys.